Jika anda menjual melalui WhatsApp, anda pasti pernah menghadapi situasi seperti kehilangan sales kerana lambat membalas mesej pelanggan ataupun terlalu banyak pelanggan yang hanya mesej tetapi tidak membeli. Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa anda boleh memiliki chatbot yang membantu anda seperti seorang jurujual yang sebenar? Bukan sekadar chatbot biasa yang membalas soalan pelanggan, tetapi chatbot yang boleh mengambil pesanan jualan, mengutip bayaran dan menjadualkan penghantaran. Biarkan saya tunjukkan kepada anda. Katakanlah saya adalah pelanggan anda dan saya baru saja menghantar mesej kepada anda menggunakan kod unik anda. Setiap peniaga dalam PZ akan mempunyai kod unik tersendiri. Chatbot WhatsApp anda respon secara automatik dan mesej perkenalan anda boleh memasukkan butiran tentang kedai anda. Pelanggan boleh memilih untuk melayari katalog kedai anda, memeriksa status pesanan mereka, atau jika anda mempunyai kedai fizikal, chatbot anda boleh membimbing mereka ke kedai anda. Pelanggan anda hanya perlu menekan butang-butang di WhatsApp. Butang di WhatsApp? Ya, betul. Sangat mudah. Katakanlah saya ingin melayari katalog kedai anda sebagai pelanggan anda. Jadi saya akan tekan pada Jom Beli. Kedai anda mungkin mempunyai ratusan produk. Jadi mustahil untuk menyenaraikan semuanya di WhatsApp. Oleh itu, chatbot anda akan bertanya kepada pelanggan, kategori produk apa yang mereka minati. Senarai kategori akan dipaparkan sebagai senarai di WhatsApp. Mudah bukan? Lihat senarai ini. Bukan macam WhatsApp biasa. Pelanggan anda boleh memilih dari senarai tersebut dan chatbot anda akan kongsikan pautan dengan semua produk yang sesuai dengan kategori tersebut. Mari tekan pautan ini. Ini adalah kedai atas talian anda. Apabila anda mendaftar dengan PZ, anda akan mendapat kedua-dua kedai atas talian dan platform e-dagang WhatsApp. Hebat bukan? Berikut adalah semua produk yang sesuai dengan kategori yang dipilih. Pelanggan anda boleh melayari apa sahaja item yang dikendaki. Katakan saya mahu menambah t-shirt ini. Selepas memilih item ini, saya boleh menentukan kuantiti dan saya boleh menyesuaikan varian saya. Sama ada mahu beli t-shirt XL berwarna biru dan tambahkan ke dalam troli. Sebagai pelanggan, apabila saya sudah periksa maklumat pesanan dan bersedia untuk check out, saya boleh membuat pembayaran. Pelanggan anda boleh memilih sama ada mereka mahu penghantaran atau ambil sendiri dari kedai anda. Mari pilih penghantaran untuk sekarang. Pada ruangan ini, sebagai pelanggan saya perlu memilih alamat saya dan serta-merta sistem kami akan menyediakan pilihan penghantaran dan kos penghantaran. Betul, PZ menyokong penghantaran ke seluruh Malaysia. Okey, sekarang mari buat pembayaran. Sebagai peniaga, anda boleh memilih untuk mengutip bayaran secara berasingan. Setelah pesanan dibayar, PZ akan maklumkan kepada pasukan anda dan setelah pasukan anda habis memukus pesanan, rakan logistik kami akan mengutip dan hantar kepada pelanggan anda. Pelanggan anda akan mendapat status pesanan sepanjang proses secara automatik. Jadi, anda tidak perlu memberitahu mereka secara manual. Hebat bukan? Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa anda boleh membina chatbot e-dagang WhatsApp anda sendiri dalam masa kurang dari 5 minit dengan hanya 3 langkah mudah? Pelanggan anda tidak boleh membeli daripada katalog yang kosong. Kami mengesyorkan agar anda mengisi sekurang-kurangnya 10 item dalam katalog anda. Pilih 10 produk terbaik anda. Untuk tambah item, buka aplikasi PZ, tekan pesanan pada bahagian bawah skrin, tekan katalog pada bahagian atas skrin, tekan tambah item di sebelah kanan skrin. Pertama, muat naik gambar produk anda. Tekan simbol tambah pada skrin. Anda boleh memilih
sama ada untuk muat naik fail atau gunakan kamera. Untuk contoh pada kali ini, tekan muat naik fail. Pilih fail gambar daripada galeri telefon dan muat naik. Kedua, isikan deskripsi produk. Deskripsi yang menarik dapat meningkatkan sales serta menarik lebih trafik daripada browser ke kedai atas talian anda. Pastikan deskripsi anda berada di antara 50 hingga 100 patah perkataan. Ketiga, pastikan anda set harga produk anda. Tekan pada kotak masukkan harga dan letakkan maklumat harga item. Sistem kami sudah menetapkan Ringgit Malaysia sebagai mata wang automatik. Anda boleh mengubah kepada USD jika perlu. Keempat, bagaimana pula jika produk anda mempunyai varian seperti saiz produk, penyesuaian produk, combo, tambahan dan add-ons? Anda boleh menggunakan fungsi varian kami dan tambahkan setiap varian yang berbeza di sini. Pada bahagian varian, tekan pada kotak di bawah nama dan masukkan nama produk varian anda. Anda boleh masukkan harga dengan tekan kepada kotak MYR. Seterusnya, masukkan jumlah inventory bagi setiap varian. Anda boleh menetapkan harga dan inventory yang berbeza untuk setiap varian. Dan pelanggan anda boleh memilih serta menyesuaikan pembelian mereka. Kelima, jejak inventory anda dengan mudah. PZ merekodkan jualan setiap produk secara automatik dan anda perlu menetapkan inventory untuk setiap produk. Nombor inventory akan berkurang setiap kali produk dibeli. Untuk masukkan nombor inventory, tekan pada kotak masukkan inventory dan typekan nilai inventory bagi item anda. Langkah keenam, susun katalog produk mengikut kategori. Anda boleh mengatur produk mengikut kategori yang sesuai dengan perniagaan runcit anda. Kategori ini boleh digunakan dalam chatbot untuk memberikan cadangan kepada pelanggan bagi memesan produk secara mudah melalui WhatsApp. Tekan kotak pilih kategori. Skrin akan menunjukkan senarai kategori yang ada. Jika anda ingin memilih kategori sedia ada, anda boleh tekan pada kotak kecil di sebelah kanan nama kategori dan tekan simpan. Untuk contoh pada kali ini, kita akan cipta kategori baru. Jadi, tekan pada simbol tambah kategori. Paparan skrin tambah kategori akan muncul. Anda perlu menetapkan beberapa maklumat kategori. Pada bahagian main kategori, tekan kotak pick categories dan pilih kategori utama produk daripada senarai yang diberikan. Pada bahagian subkategori, tekan pick categories dan pilih subkategori daripada senarai yang diberikan. Setelah selesai, tekan tambah. Apabila anda sudah selesai, tekan simpan. Syabas, anda sudah muat naik katalog item pertama anda. Jom periksa maklumat item pertama anda dengan tekan kepada sunting. Kami mengesyorkan agar anda menambah sekurang-kurangnya 10 item ke dalam katalog anda. Adakah anda hanya menerima pesanan semasa waktu perniagaan? Atau mungkin hanya menerima pesanan daripada kawasan Klang Valley? Mahu menyesuaikan kedai web anda dengan logo kedai anda sendiri? Mahu konfigurasi mesej yang akan diterima pelanggan anda apabila status pesanan mereka berubah? Anda boleh melakukannya semua di tetapan kedai. Buka aplikasi PZ, tekan pada profil dan tekan tetapan kedai. Langkah pertama untuk kemaskini tetapan kedai adalah muat naik logo kedai atau jenama anda. Tekan kepada kotak di sebelah kiri tambah logo dan tekan lampirkan logo. Pilih fail gambar daripada galeri telefon dan muat naik. Pastikan anda memuat naik gambar bersaiz kurang daripada 2 MB ya. Anda juga boleh mengubah nama syarikat anda jika perlu.
Sistem sudah mengisi ruangan nama syarikat secara automatik mengikut kepada nama syarikat anda yang didaftarkan sewaktu pendaftaran akaun. Typekan deskripsi kedai anda dengan tekan kepada kotak di bawah perkataan penerangan. Dengan cara ini, pelanggan anda boleh tahu apa yang unik tentang kedai anda. Yakinkan mereka mengapa mereka harus membeli daripada anda dan bukan orang lain. Sebagai contoh, deskripsi kedai boleh ditambah laptop dan alat permainan dengan harga terendah di Kuchai Lama, dihantar pada hari yang sama. Seterusnya, mari tetapkan alamat kedai anda. Tekan alamat sehingga anda mendapat ruangan untuk mengisi setiap baris alamat. Alamat kedai anda akan digunakan untuk mengira jarak maksimum bagi mengutip pesanan pelanggan sekitar kawasan kedai. Sebagai contoh, anda mungkin hanya ingin menerima pesanan dari pelanggan yang berada dalam jarak 10 km dari kedai anda. Anda boleh tetapkan alamat kedai anda sama ada dengan menaip alamat kedai anda di sini atau tekan pada butang sebelah kanan alamat baris 1 untuk mendapatkan alamat dari lokasi semasa telefon anda. Selepas itu, anda juga boleh mengaktifkan pilihan untuk memasukkan pengiraan SST sesuai dengan keperluan perniagaan anda. PZ akan mengira cas SST secara automatik untuk dimasukkan ke dalam pengiraan invoice pelanggan anda. Jika anda menyediakan perkhidmatan penghantaran, anda boleh aktifkan fungsi benarkan penghantaran dan butang akan berwarna ungu setelah diaktifkan. Tetapkan jenis barang kepada parcel jika anda menghantar barang kecil seperti komputer riba dan pakaian. Pilih packages jika anda menghantar kedua-dua barang kecil dan besar seperti perabot. Anda juga boleh menentukan negara yang anda terima untuk pesanan. Untuk contoh kali ini, jom kita pilih Malaysia pada bahagian negara yang dibenarkan. PZ boleh menyediakan anggaran masa penghantaran setiap kali pelanggan membuat pesanan. Kami mengira anggaran masa ini dengan menambah anggaran masa penghantaran dan anggaran masa pembungkusan anda. Nyatakan berapa purata masa pembungkusan yang anda perlukan dalam minit. Jika anda memerlukan 1 hari untuk membungkus pesanan, anda akan masukkan nilai 1440. Pelanggan anda boleh menentukan seberapa cepat penghantaran mereka mahu dihantar. Sudah tentu, semakin cepat penghantaran, maka lebih tinggilah kos penghantaran. Untuk sekarang, mari pilih NDD, Perkhidmatan Penghantaran Keesokan Hari. Seterusnya, anda bebas untuk menetapkan kos penghantaran sama ada ditanggung oleh anda ataupun pelanggan. Bagi contoh kali ini, saya akan letakkan pelanggan. Anda juga boleh mengaktifkan fungsi pelanggan ambil sendiri ataupun pick up dalam masa yang sama dengan fungsi servis penghantaran. Anda perlu menetapkan jarak penghantaran maksima bagi mendapatkan pesanan pelanggan anda dalam jarak yang tertentu. Jika anda menjual ke seluruh semenanjung Malaysia, mari tetapkan 1,000 km. Typekan 1,000 km pada kotak jarak penghantaran maksima. Adakah anda hanya menerima pesanan pada waktu tertentu setiap hari? Atau bolehkah pelanggan anda membuat pesanan dari anda 24 jam? Tetapkan waktu perniagaan anda di sini. Tekan tambah waktu perniagaan untuk memasukkan baris data waktu perniagaan yang baru. Anda boleh mengubah data waktu untuk setiap kolom dengan tekan pada kotak data yang ingin diubah. Sebagai contoh, jika saya tetapkan waktu perniagaan saya dari Isnin hingga Ahad, 10 pagi sehingga 11:30 malam seperti ini, pelanggan tidak akan dapat membuat pesanan dari kedai dalam talian atau dari chatbot saya dari 11:31 malam sehinggalah 9:59 pagi keesokannya. Ini adalah ruangan mesej pemberitahuan mesej pesanan anda.
mesej pemberitahuan WhatsApp yang PZ akan hantar secara automatik kepada pelanggan anda setiap kali status pesanan mereka berubah. Kita akan skip bahagian ini untuk sekarang. Okey, pastikan anda menekan simpan pada bahagian atas sebelah kanan skrin aplikasi PZ untuk mengemaskini tetapan kedai. Tekan tunjukkan kedai saya jika anda ingin periksa kedai atas talian anda. Anda boleh kongsikan pautan web ini dengan pelanggan setia anda dan mereka boleh membeli, membayar dan memesan terus dari pelayan mereka. Tetapi bagaimana dengan pelanggan baru? Mereka mungkin belum bersedia untuk membuat pesanan segera dari kedai web anda. Mereka mungkin mempunyai soalan mengenai syarikat dan produk anda sebelum mereka bersedia membeli. Di sinilah chatbot anda memainkan peranan. Sekarang, kita akan menambah gaya anda pada mesej, mengaktifkan atau mematikan ciri-ciri tertentu pada chatbot anda mengikut perniagaan anda. Daripada paparan pemuka aplikasi PZ, scroll bahagian fungsi pantas di bahagian atas skrin. Scroll ke kiri sehingga anda akan nampak fungsi pantas sesi chatbot. Tekan butang persediaan. Mulakan tetapan chatbot anda dengan penetapan mesej permulaan. Pastikan mesej anda adalah ringkas dan padat. Untuk kemudahan anda, kami telah memberikan contoh ayat serta beberapa terma yang mempunyai braket untuk masukkan informasi perniagaan anda yang telah anda tetapkan dalam sistem PZ. Contohnya anda boleh lihat, kami sudah menyediakan terma braket untuk masukkan waktu operasi anda secara automatik. Jadi, anda tidak perlulah untuk bersusah payah menyenaraikan waktu operasi. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Nak chatbot bantu pelanggan untuk periksa status pesanan mereka? Tekan kotak kecil sebelah kiri dan masukkan nama label butang. Nak chatbot kongsikan pautan peta Google kepada pelanggan untuk lokasi kedai anda? Tandakan kotak kecil ini dan typekan nama label. Nak chatbot layan pelanggan untuk buat tempahan? Tekan kotak kecil ini dan masukkan label butang. Setelah siap, anda boleh lihat pratonton mesej untuk struktur paparan mesej WhatsApp kepada pelanggan. Jika berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ketengahkan kategori produk yang biasanya menarik minat pelanggan anda. Pilih dari kategori yang telah anda cipta sebelumnya di skrin item katalog. Anda boleh memilih sehingga 12 jenis kategori. Sediakan mesej untuk ketengahkan kategori istimewa atau bantu pelanggan anda memilih sebarang kategori yang mereka ketinggalan. Contohnya, produk popular, produk yang ada promosi perayaan atau hari istimewa dan sebagainya. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma braket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk kongsikan pautan kedai mengikut kategori yang pelanggan pilih. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma braket yang untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk kongsikan pautan peta Google kedai anda. Sekiranya anda tidak mempunyai kedai fizikal, anda boleh aktifkan pilihan untuk chatbot berikan alamat kedai kepada pelanggan pada langkah pertama untuk tetapan chatbot tadi. Anda hanya dapat akses kepada tetapan chatbot ini apabila anda aktifkan pilihan untuk chatbot berikan alamat kedai kepada pelanggan. Pada bahagian ini, anda boleh masukkan arahan tempat letak kereta.
Anda juga boleh mengubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk meminta pelanggan menaipkan ID pesanan mereka bagi sistem memeriksa status pesanan. Dalam ruangan ini juga, pelanggan akan dapat pautan untuk periksa ID pesanan mereka melalui web. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk mesej kepada pelanggan untuk status pesanan mereka. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk mesej kepada pelanggan apabila input nombor ID pesanan mereka yang dihantar tidak sah. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk mesej kepada pelanggan setelah mereka meminta bantuan ejen. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan butang seterusnya. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk menghantar mesej penutup kepada pelanggan. Pada bahagian ini, anda boleh mengaktifkan beberapa fungsi seperti untuk membawa pelanggan anda ke menu utama, fungsi untuk bercakap dengan ejen, dan fungsi untuk menamatkan interaksi dengan chatbot. Anda perlu tekan kepada kotak kecil pada sebelah kiri bagi setiap fungsi ini untuk menetapkan fungsi-fungsi yang sesuai mengikut perniagaan anda. Kemudian, seperti biasa, masukkan nama label untuk setiap butang bagi setiap fungsi. Tetapkan peti masuk mesej kepada default dan periksa pratonton mesej di bahagian bawah skrin. Setelah anda berpuas hati, tekan butang hantar. Woohoo! Chatbot anda kini telah siap. Jom, cuba chatbot anda. Tekan butang cuba chatbot. Pada mesej permulaan, anda akan dapat lihat ayat yang telah anda ubah pada tetapan chatbot sebelumnya telah ditunjukkan dalam mesej WhatsApp ini. Senarai kategori yang anda pilih pada tetapan chatbot juga dapat dilihat pada paparan WhatsApp. Jadi, pelanggan boleh pilih dalam kategori ini. Kemudian, sistem akan menghantar pautan yang spesifik kepada kategori tersebut untuk pelanggan tekan dan buka pada browser. Sistem juga akan menghantar mesej penutup mengikut ayat dan label butang yang anda telah tetapkan pada tetapan chatbot langkah 9. Apabila pelanggan tekan pada pautan, mereka dapat terus pergi kepada paparan kedai atas talian untuk membeli pada kategori yang mereka telah pilih dalam WhatsApp tadi. Pelanggan boleh memilih item dengan tekan pada gambar dan menentukan jumlah item yang ingin dibeli.
Proses pembelian yang sama dapat dilihat seperti yang telah saya demo pada awal video. Setelah pelanggan lengkap menghantar pesanan, skrin kedai atas talian mereka akan menunjukkan jumlah pesanan di hadapan mereka, nombor ID pesanan dan status pesanan mereka. Tahniah, anda sudah berjaya untuk melakukan ketetapan sistem yang diperlukan untuk mendapatkan bot pekerja perkhidmatan pelanggan anda. Bagaimana anda ingin mendapatkan kod unik akaun PZ? Ikut cara ni. Buka aplikasi PZ, tekan profile, tekan communal WhatsApp, tekan butang kongsikan link WhatsApp saya. Anda boleh berkongsi pautan ini dengan pelanggan anda atau meletakkan pautan yang sama di media sosial ataupun laman web anda supaya pelanggan baru dapat berbual dengan chatbot anda. Anda perlu teliti tentang penggunaan kredit anda. Anda mendapat 2 pesanan percuma setiap bulan. Selepas itu, kami akan mengenakan komisen sebanyak 3% dari setiap pesanan yang ditolak daripada dompet anda. Walaupun pelanggan anda membayar untuk penghantaran, cas logistik akan ditolak daripada dompet anda dan terdapat tambahan 0.15 sen untuk setiap pesanan dari chatbot. Ini juga akan ditolak daripada dompet anda. Jika baki dompet anda adalah kosong, anda tidak akan dapat menerima sebarang pesanan. Chatbot anda juga tidak akan berfungsi dan perkhidmatan penghantaran akan digantung. Oleh itu, pastikan dompet anda mempunyai kredit yang mencukupi dan anda boleh menyemak dan menambah baki kredit anda dengan cara ini. Buka aplikasi PZ, tekan profile, tekan dompet dan untuk teliti transaksi kredit, anda boleh scroll ke kiri bagi setiap paparan kredit dalam aplikasi. Jika anda ingin menambah nilai, tekan tambah kredit. Minimum jumlah tambah nilai adalah USD 20. Oleh itu, masukkan nilai tambah kredit USD 20 atau lebih. Tekan butang teruskan. Tekan butang bayar. Masukkan maklumat kad kredit anda dan tekan Pay USD yang mempunyai nilai pembayaran kredit anda. Kemana semua pesanan baru pergi? Untuk memastikan pesanan anda diurus dengan betul, maksudnya tiada pesanan lewat atau hilang dan pelanggan anda tidak membuat aduan. PZ datang dengan sistem pengurusan pesanan yang lengkap. Buka aplikasi PZ pada paparan papan pemuka dan tekan kepada pesanan. Anda akan dapat melihat beberapa jenis status pesanan pada skrin ini. Paparan status pesanan ini adalah untuk pesanan dengan servis penghantaran. Status tertunda adalah untuk semua pesanan yang baru masuk ke dalam sistem. Setelah anda memastikan bahawa pesanan telah dibayar, tekan butang dibayar. Status dibayar adalah pesanan anda yang perlukan pengesahan sama ada pesanan telah siap dibungkus untuk penghantar atau tidak. Pelanggan yang sudah membuat pembayaran melalui atas talian, pesanan pelanggan ini akan terus berada dalam status dibayar secara automatik. Jika anda sudah siap buat pembungkusan, tekan siap. Anda akan lihat satu pop-up muncul pada skrin untuk anda menjadualkan masa pengambilan. Anda boleh tetapkan bilakah kurier akan mengambil pesanan daripada anda. Ataupun anda boleh pilih pada Pick Up Now. Untuk contoh kali ini, saya akan pilih Pick Up Now. Pada status siap, anda boleh tekan sunting untuk meneliti maklumat pesanan. Pada maklumat pesanan, anda akan dapat melihat maklumat kurier serta cetak maklumat penghantaran. Tekan jejak penghantaran
untuk lihat maklumat perjalanan kurier. Tekan cetak maklumat penghantaran untuk lihat dan cetak maklumat penghantaran bagi bungkusan item anda. Bagi status sudah dihantar pula, ini akan dikemaskini oleh pihak kurier. Anda tidak perlu untuk melakukan sebarang kemaskini pada bahagian status ini. Apabila pesanan sudah dihantar oleh kurier, status akan berubah menjadi selesai. Senarai pesanan dalam status ini tidak boleh diubah. Walau bagaimanapun, anda masih boleh melihat maklumat pesanan dengan tekan pada nombor ID pesanan. Perubahan status diambil sehingga selesai adalah automatik. Jadi, anda tidak perlu mengubah status dengan tekan kepada butang senarai pesanan. Sekarang anda mempunyai kedai web dan e-dagang WhatsApp sendiri. Mengapa tidak menyiarkan promosi dengan pautan ke chatbot atau kedai web anda kepada pelanggan sedia ada? Untuk melakukan siaran, anda hanya perlu lakukan 3 langkah mudah. Langkah pertama adalah untuk memasukkan nombor telefon kenalan anda bersama atribut. Terdapat beberapa cara untuk memasukkan nombor telefon pelanggan sedia ada anda. Jika anda ingin memasukkan nombor secara pukal, gunakan fail CSV. Buka aplikasi PZ, tekan kepada kenalan. Tekan simbol ke bawah pada bahagian atas skrin dan tekan butang muat turun sampel CSV. Pindahkan semua maklumat pelanggan anda ke dalam sampel ini. Ikuti format yang ditetapkan dengan mengikut contoh data dalam sampel. Anda boleh menambah atribut ataupun sebarang kategori kumpulan pelanggan anda pada bahagian kolom sel terakhir. Setelah anda memiliki semua maklumat dalam bentuk format yang betul dan disimpan dalam fail CSV, tekan butang muat naik fail CSV pada aplikasi PZ anda. Anda berjaya menambah nombor pelanggan-pelanggan apabila sistem akan mengeluarkan pop-up kenalan ditambah. Seterusnya adalah cara untuk muat naik terus daripada data buku telefon anda. Buka aplikasi PZ, tekan kepada kenalan dan tekan simbol ke bawah pada bahagian atas skrin. Tekan muat naik kenalan daripada buku telefon. Pastikan anda memberi kebenaran kepada PZ untuk akses kepada semua data kenalan dalam telefon anda. Apabila skrin menunjukkan paparan buku telefon anda, tekan kepada butang di sebelah kiri nama pelanggan anda yang ingin dimasukkan ke dalam sistem PZ. Tekan benarkan kenalan. Akhir sekali, anda juga boleh masukkan data pelanggan satu persatu secara manual. Tekan kenalan dan tekan simbol tambah pada bahagian atas skrin. Isikan maklumat pelanggan anda. Siap! Kini anda telah pun mencipta database pelanggan anda pada platform PZ untuk melakukan siaran promosi. Langkah kedua adalah untuk mencipta template message bersama butang kod unik akaun PZ anda. Template message adalah message yang disahkan oleh Meta untuk sebarang aktiviti siaran melalui WhatsApp. Anda perlu mencipta message ini bersama butang kod unik akaun PZ anda bagi memastikan pelanggan dapat berinteraksi dengan chatbot anda. Buka aplikasi PZ, tekan kepada profil, tekan template message dan tekan simbol tambah. Masukkan nama template, pastikan nama hanya mengandungi huruf kecil bersama nombor sahaja. Tetapkan peti masuk kepada default. Pilih bahasa yang bersesuaian dengan bahasa template promosi anda. Sebagai contoh, saya akan letakkan Malay. Tetapkan type sebagai marketing. Masukkan kandungan mesej promosi anda. Pastikan anda masukkan arahan kepada pelanggan untuk tekan butang jika berminat dan mahu berinteraksi lebih lanjut dengan anda. Pada ruangan action button, masukkan kod unik PZ anda.
Anda boleh periksa maklumat kod unik ini di ruangan skrin WhatsApp komunal yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Setelah anda masukkan kod unik, tekan Enter. Setelah semua siap diisi, anda boleh periksa pra-tonton mesej untuk teliti struktur mesej. Jika berpuas hati, tekan butang Hantar. Anda berjaya mencipta template mesej setelah sistem mengeluarkan pop-up bertajuk Message Template dalam semakan. Template yang sedia digunakan akan memiliki status boleh guna yang berwarna hijau. Langkah ketiga adalah untuk mencipta siaran daripada aplikasi PZ. Melakukan siaran amat mudah dengan PZ kerana semuanya dapat dilakukan dalam satu aplikasi yang sama. Setelah template sudah boleh digunakan, anda boleh terus melakukan tetapan siaran. Buka aplikasi PZ anda, tekan Profile, tekan Siaran dan tekan pada simbol tambah pada bahagian atas skrin. Anda boleh mencipta siaran jenis ulang ataupun jenis sekali sahaja. Untuk video pada kali ini, saya akan melakukan siaran jenis sekali sahaja. Jenis siaran ini sangat berguna sekiranya anda ingin menghantarkan promosi bermusim kepada pelanggan sedia ada ataupun untuk menghantar promosi mengikut segmen kumpulan pelanggan anda. Tekan sekali sahaja dan tekan butang seterusnya. Untuk contoh kali ini, kita akan lakukan tetapan siaran sekali sahaja untuk dihantar kepada semua pelanggan baru dalam pangkalan data kita pada tarikh istimewa 4 April. Tetapkan penapisan data audience kepada contact status pada bahagian nilai new. Anda boleh lakukan ini dengan menekan butang ke bawah bagi setiap kotak putih dalam bahagian audience. Pada bahagian jadual masa, pilih hari dan masa siaran untuk menghantar peringatan tersebut. Tekan butang Confirm. Setelah selesai, tekan butang seterusnya. Dalam skrin seterusnya, pilih Default pada bahagian peti masuk. Masukkan tajuk pada siaran peringatan ini. Tajuk ini hanya untuk rujukan anda. Pelanggan tidak akan dapat melihat tajuk ini. Masukkan message template yang telah anda cipta. Tekan pada kotak message dan typekan palang. Pilih template message dari senarai yang diberikan. Anda akan dapat melihat jumlah penonton yang layak untuk mendapatkan siaran dan berapakah cas untuk siaran yang akan dilakukan. Setelah semua sedia, tekan siarkan. Anda berjaya melakukan siaran setelah anda melihat pop-up siaran berjaya dibuat pada bahagian bawah skrin aplikasi PZ.